Tantrum? Apa itu tantrum sebenarnya? Tantrum bermaksud ledakan emosi secara tiba-tiba. Biasanya melibatkan menangis, menjerit, berguling atau marah tanpa kawalan. Ia sering berlaku apabila seseorang, terutamanya kanak-kanak, berasa kecewa, tidak dapat mengawal kemarahan atau tidak dapat apa yang diinginkan. Yang pertama, dari segi faktor biologikal, Sarah merupakan seorang kanak-kanak yang mengalami masalah kawalan diri yang menyebabkan dia lebih suka berhenti dan terbiasa dengan rutin bermain telefon sepanjang masa yang menyebabkan reaksi tingkah laku yang kuat. Nak main telefon sekejap boleh tak? Sekejap mak tengah type barang ni. Dia bosan lah. Mak bukan nak cakap dengan adik pun. Sabar adik, kita tunggu bas. Adik duduk dulu. Tak payah duduk. Duduklah sekejap. Sekejap je. Tak payah. Ayah. Adik jangan buat perangai boleh tak? Bosan lah duduk sini. Adik duduk di mana? Kasih adik. Cadangan intervensi awal yang boleh dilaksanakan ialah menggunakan timer atau visual schedule. Dengan menggunakan timer, ia dapat membantu kanak-kanak memahami konsep masa. Salah satu cara pelaksanaannya ialah dengan membuat satu jadual visual harian. Kesan yang didapati daripada intervensi ini ialah mengurangkan tantrum dan meningkatkan kemahiran menunggu kanak-kanak. Seterusnya adalah faktor persekitaran, iaitu semasa berada di rumah, Sarah kurang dibimbing oleh ibu bapa semasa bermain yang menyebabkan tingkah lakunya tidak terkawal semasa berebut dan tidak tahu cara selesaikan konflik. Awak nak buat apa tu? Dia nak buat orang cantik. Oh, cantik. Cantik. Banyak warna awak. Iyalah. Saya tak siap lagi lah. Aduh, tak kasihlah. Kan saya punya. Ambil lah yang lain. Awak ni kedekut. Tak nampak tu saya pakai warna ni. Saya nak warna ni. Saya nak warna tu. Nak. Tak payahlah buka. Mak tengah masak ni. Tak ada orang jaga kat luar tu. Nak. Ni kita punya. Tak nampak aku orang pakai warna ni. Orang nak pakai warna tu juga. Awak tu banyak lagi warna. Tak nak. Nak yang tu. Ni kenapa ni? Berebut-berebut ni? Biarlah. Banyak lagi warna. Dia nak ambil banyak warna lagi kita. Main sama-sama. Mak ada mainan lain. Nak tak? Ada ni. Dia ada ni. Awak tak ada. Tak apa. Kita ada. Tak apa. Kau main sama-sama Jangan berebut. Intervensi awal yang dilakukan adalah dengan tenangkan anak dan alihkan perhatian. Apabila anak marah atau kecewa kerana berebut mainan, emosi mereka belum stabil untuk mendengar arahan logik. Oleh itu, tenangkan anak dulu bila marah, kemudian alih perhatian kepada aktiviti lain. Contoh, adik, jom main benda lain, nanti kita pinjam semula ya. Strategi ini kurangkan perebutan dan bantu anak untuk stabil semula. Bagi faktor keibubapaan pula, ibu bapa Sarah memberi pendedahan awal yang terhad kepada pelbagai jenis makanan, iaitu semasa kecil hanya diberikan makanan tertentu sahaja. Hal ini menyebabkan Sarah enggan mencuba makanan baru, cepat menodak makanan yang asing dari segi rasa, rupa atau bau. Adik, jom makan nasi. Tu ada yang goreng sedap dengan telur favourite adik. Nak tak? Nak, dia nak makan ni je. Alah, sikit je, makan sikit je. Jom. Tak nak, dia nak makan ni je. Cepatlah, nanti tak sedap nanti. Sejuk nanti. Jom, pasti makan ni. Tak nak. Ni mama simpan ni. Tak nak lah. Tak nak lah. Adik makan Mak nak pergi makan dulu Jangan bersepas tau. Macam dah tengok kan video tadi? Ini antara intervensi awal yang boleh dilakukan oleh para ibu bapa. Yang pertama, kekal tenang dan tunjuk empati. Jangan marah ataupun menengking. Anak mungkin bertambah memberontak. Yang kedua, elakkan jajan sebagai ganjaran. Jangan guna jajan untuk pujuk anak makan. Jika anak tahu dia akan dapat jajan selepas menangis, dia akan ulang kelakuan itu. Yang ketiga, jadikan makanan menarik, iaitu ibu bapa boleh menghias makanan dengan bentuk menarik. Contohnya, wajah comel menggunakan sayur dan nasi. Ajarkan anak bantu sediakan makanan. Bila anak masak sendiri, mereka akan cenderung makan makanan hasil mereka buat.
Strategi dan program intervensi yang boleh dilaksanakan ialah yang pertama, program tingkah laku positif. Tujuan program ini ialah untuk menggalakkan tingkah laku baik dan mengurangkan tantrum secara berstruktur. Ibu bapa, penjaga ataupun guru di sekolah boleh menetapkan tingkah laku positif yang ingin dicapai. Contohnya berkongsi mainan. Apabila Sarah berjaya lakukan, berikan ganjaran segera seperti pelekat bintang. Strategi dan program intervensi seterusnya adalah program pengurusan emosi. Program ini bertujuan untuk membantu Sarah kenal, faham dan urus emosi sendiri. Guru akan menggunakan kad emosi seperti gembira, sedih dan marah untuk mengetahui perasaan Sarah. Guru akan tunjukkan kad wajah emosi dan meminta Sarah untuk kenal pasti perasaannya sekarang dan namakan emosi tersebut seperti saya rasa marah dan sambungkan dengan situasinya seperti saya marah sebab mainan rosak. Berikut merupakan kesan positif daripada intervensi. Yang pertama, peningkatan kemahiran pengurusan emosi. Kanak-kanak belajar mengenal pasti perasaan mereka dan cara untuk mengenalinya tanpa melepaskan kemarahan dalam bentuk tantrum. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Kanak-kanak cenderung menunjukkan tingkah laku yang lebih positif selepas intervensi. Mereka lebih mampu mengawal kemarahan dan merespon situasi dengan lebih tenang. Dan yang terakhir ialah pemahaman sosial yang lebih baik. Intervensi memberi peluang untuk kanak-kanak belajar kemahiran sosial yang membolehkan mereka berkomunikasi dengan lebih baik dan memahami emosi orang lain. Secara keseluruhannya, intervensi tantrum boleh memberikan kesan yang positif yang besar terhadap pengembangan sosial dan emosi kanak-kanak jika dilakukan dengan betul dan konsisten. Keberkesanan intervensi ini sangat bergantung kepada pendekatan yang digunakan dan sejauh mana ia disesuaikan dengan keperluan individu.